Selamat sejahtera. Saya Hong Jensi dari kelas 4 SEM 1. Hari ini saya ingin memperkenalkan 4 makanan tradisi yang berasal daripada Melaka. Makanan tradisional yang pertama ialah ayam pongteh. Buat ayam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam pongteh ialah kentang, ayam, bawang merah dan bawang putih, gula Melaka dan tauco. Dalam lesung dan alu, tumpuk bawang merah dan bawang putih hingga menjadi pes kasar. Anda juga boleh menggunakan pan proses makanan dan bahan tersebut ketepikan. Langkah kedua, panaskan minyak dengan api sederhana. Masukkan pes bawang merah dan bawang putih dan goreng selama kira-kira 2 minit. Pastikan pes tidak hangus. Langkah ketiga, masukkan tauco, kicap pekat dan gula Melaka. Kacau sehingga gula Melaka larut dan kuah menjadi pekat, kira-kira 30 saat. Langkah keempat, masukkan ayam dan kentang, kemudian tuangkan air. Langkah 5, apabila air dididihkan, kecilkan api dan renehkan. Kacau sekali-sekala selama 30 minit atau sehingga ayam menjadi lembut. Langkah ke-6, berasakan dengan kicap dan garam secukup rasa. Hidangkan panas bersama nasi kukus. Keistimewaan ayam pongteh. Ayam pongteh di Melaka adalah hidangan klasik dalam komuniti peranakan Bapa Nyonya. Biasanya dihidangkan semasa perayaan dan perhimpunan keluarga. Ayam pongteh juga melambangkan perpaduan antara budaya Cina dan Melayu. Melaka menggunakan ayam pongteh versi Melaka menggunakan cendawan dan gula direbus perlahan-lahan untuk mencapai keseimbangan rasa manis dan masin. Manakala versi biasanya tidak menggunakan cendawan dan gula dan masa memasakkannya lebih singkat dan rasa lebih masin. Selain itu, ayam pongteh Melaka mempunyai kuah yang lebih banyak serta tekstur daging yang lembut. Versi biasa pula teksturnya lebih kering dan rasanya lebih sederhana. Ayam pongteh biasanya dihidangkan semasa makan malam keluarga. Ayam pongteh adalah hidangan yang biasa disajikan dalam keluarga, terutamanya di kalangan komuniti peranakan Bapa Nyonya. Semasa Tahun Baru Cina, majlis perkahwinan atau perayaan penting lain di Melaka, ayam pongteh biasanya menjadi salah satu hidangan utama. Hidangan ini melambangkan kebersamaan dan kehangatan, sesuai untuk dinikmati bersama keluarga dan rakan-rakan. Ayam pongteh sering kali mempunyai resepi yang diwarisi turun-temurun. Banyak keluarga akan menyediakan hidangan ini pada acara istimewa atau ketika upacara penghormatan kepada nenek moyang sebagai tanda penghargaan kepada tradisi dan keluarga. Makanan seterusnya ialah bolu koku. Bolu koku ni dia dalam komuniti Kristen. Bolu koku sering disajikan semasa perayaan dan sambutan keagamaan seperti Christmas dan Paskah. Ia melambangkan kegembiraan dan perpaduan keluarga. Bolu koku sering dihidangkan semasa perjumpaan keluarga atau acara istimewa seperti hari lahir, perkahwinan atau sambutan keluarga. Bolu koku juga biasa dinikmati sebagai pencuci mulut untuk minum petang, dimakan bersama keluarga atau rakan dan selalunya disajikan bersama kopi atau teh. Bolu koku di Melaka adalah makanan tradisional masyarakat keturunan pendatang Indonesia, iaitu peranakan Jawa. Selain itu, bolu koku di Melaka menggunakan rempah seperti buah pelaga dan kayu manis yang lebih menonjol, dan bahan ini memberikan rasa yang lebih kompleks dan wangi. Ini adalah pengaruh dari makanan
Eurasia Kristang yang kaya dengan rempah-rempah. Seterusnya, makanan ketiga ialah itik tim. Itik tim ni adalah hidangan tradisional dari komuniti peranakan Bapa Nyonya yang berasal dari Melaka. Hidangan ini berasal dari komuniti peranakan dan mencerminkan pengaruh Cina dan Melayu dalam masakan mereka. Nama tim dalam bahasa Hokkien bermaksud direbus, merujuk kepada proses memasak yang lambat untuk mengeluarkan rasa dari bahan-bahan. Akhir sekali, makanan terakhir ialah gari debal. Gari debal ini adalah hidangan petas tradisional yang berasal dari komuniti Kristang di Melaka. Hidangan ini dikenal dengan kepedasan yang kuat dan sering dihidangkan semasa perayaan Krismas atau acara istimewa.